Bahagian 2. Ya. Ayo, kenapa ini? Ada kena kejar hantu kah? Bulan puasa mana ada hantu? Betul. Oh, betul juga. Uncle, Sepi mana? Hah? Tu? Apa pasal? Tak ada apa-apa. Makan dulu. Boleh tak? Uncle, bulan puasa mana boleh buka warung sekarang? Betul. Orang buka warung bila dekat nak berbuka. Macam Mai. Itu untuk orang Islam saja. Oh. Itu orang Melayu, orang Islam, orang puasa, semua tak boleh makan sini. Angkat tak jual? Oi. Hah? Sini. Nasi goreng, bungkus satu. Okey. Oh? Dek! Puasa lah, mana boleh? Semalam boleh, hari ni tak boleh pula. Kamu orang mau minum apa? Angkel belanja. Teh tarik ada, teh ais ada, teh ais ada. Kita orang puasa. Sekali mau Ayo, lupa. Ini mulut banyak jahat. Jahat. Apa hal ni? Atu, jangan sembelih Sipi. Kita orang sayang Sipi. Sipi pun sayang kita orang. Hai. Bila pula Atuk kata nak sembelih Sepi? Orang ni dah salah faham. Atuk pergi tengok lembu pengulu sapi. Bukan Sepi si mutu tu. Sedapnya. Wah, banyaknya makanan. Boleh ke tak habiskan? Boleh ke? Opa kata tak baik bazir makanan. Tuhan marah. Nanti kurang pahala. Yelah, kalau kau nak cakap je lah. Nah, ambil ni. Ipin, yang tu. Kau ambil satu, aku ambil satu. Nak yang tu? Nah. Pergi balik. Terima kasih, Atuk. Sayang, Atuk. Yeay, dapat ayam goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
je ayam goreng. Oh, ini Atuk yang bagi. Sebab kita orang nak. Tak malu nak orang punya? Apa salahnya? Uh, Bulan puasa eloklah kita bertukar-tukar makanan. Orang yang memberi dapat pahala. Yang menerima dapat merasa. Esok korang pula bagi Atuk. Akak dapat pahala. Apa pula? Kita orang lah yang dapat. Sebab kita orang yang beri. Akak yang masak. Tapi kita orang yang... Ish, apa ni? Bila kita memberi, biar ikhlas. Baru dapat pahala. Faham? Faham.